Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Cikgu ingin membincangkan tentang soalan berkenaan log yang selalunya menjadi masalah ataupun menjadi satu isu pada pelajar apabila ditanya apakah topik yang mereka tidak suka ataupun yang dapatinya susah adalah topik log. Okey, sebelum kita memulakan untuk menjawab soalan ini, kita mesti pastikan dahulu bahawa log yang ingin kita beri ini adalah mempunyai base yang sama. Okey, bila base yang sama, barulah kita boleh mengumpulkan kedua-dua ungkapan yang mempunyai perkataan log. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak mengumpulkannya. Okey, kita kumpulkannya dengan keadaan begini. Okey, lihat bahawa apa yang kita ada di sini adalah dia telah terkumpul di sebelah kiri dan nilai 2 telah dipindahkan ke sebelah kanan. Seterusnya, nilai yang ingin kita bawa iaitu nilai 2 itu akan dibawa naik ke atas menjadi X kuasa 2. Sebelum kita bertindak seterusnya, kita akan bertindak dengan mengumpulkan kedua-dua log itu untuk menjadi satu ungkapan log yang tunggal. Okey, ungkapan log yang tunggal ini, tengok, menggabungkan hasil daripada nilai yang kita perlu pastikan di sini adalah bahawa nilai tolak ini akan dijadikan gabungan sebagai hukum log bahagi. Ya. So ini jadikan bahagi. Bahagi. Nampak? Okey, tanda bahagi di sini. Okey, seterusnya kita akan melakukan kaedah membandingkan. Sebelum kita membandingkan, kita mesti memastikan bahawa kedua-dua belah kiri dan kanan mempunyai log. Okey. Selepas itu, kita bolehlah membandingkannya di mana nilai di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu akan dibandingkan. Okey, kita mula membandingkan yang sebelah kiri dan kanan. Okey, dan kita dapati bahawa ianya akan menghasilkan satu persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik ini dijadikan dalam bentuk general form dan kita tekan kalkulator, dia akan memberikan jawapan X sama dengan 2.
Itu saja untuk kaedah menjawab soalan log yang mempunyai asas yang sama. Okey, seterusnya kita akan membincang pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua juga mempunyai sifat yang sama dengan soalan yang pertama, iaitu asasnya adalah sama. Asas lognya adalah sama, maka kita akan mulakan kaedah yang pertama, iaitu mengumpulkan kedua-dua ungkapan log itu bersama-sama. Okey, setelah kita cuba mengumpulkan antara dua ungkapan log itu, kita akan dapati bahawa kita akan dapat log yang saya kumpulkan ini adalah saya gerakkan ke sebelah kanan dan satu sebelah kiri untuk mengelak nilai satu itu menjadi negatif satu. Okey, seterusnya setelah kita kumpulkan di sebelah kiri, kita tahu bahawa tanda tolak antara kedua-dua log itu akan membawa maksud bahagi. Maka hasil daripada hukum log tersebut, dia akan menghasilkan tanda bahagi sebegini. Okey, seterusnya kita akan mula mengorak langkah untuk membandingkan antara ungkapan sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk membandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita perlu memerlukan bahawa sebelah kiri juga dalam sebutan log dan di sebelah kanan juga dalam sebutan log. Maka ini yang terjadi apabila kita meletakkan kedua-dua belahnya log. Satu adalah log 3, 3 kuasa 1. Seterusnya, kita mula membandingkan antara y over 2y plus 5 dengan 3 power of 1 is 3. Okay. Bila kita mula membandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan, kita juga dapati ungkapan ataupun persamaan yang kita akan dapat itu adalah persamaan linear. Berbanding dengan soalan nombor 1, ianya adalah persamaan kuadratik. Mana persamaan linear lebih mudah diselesaikan. Okey, dan y 3 darab 2y adalah 6y, 3 darab 5 adalah 15. So 6y tolak y sama dengan negatif 15. Y adalah negatif 3. Okey, itu adalah jawapan yang akhir bagi soalan kedua. Okey, sekian saja untuk diskusi kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan diskusi kita yang berikutnya kelak.